Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Hari ini, kami akan membawa anda menyaksikan satu insiden mencemaskan di tengah Lautan Pasifik. Awal pagi 3 Jun 2025, sebuah kapal kargo gergasi membawa lebih 3,000 kereta baru terbakar secara tiba-tiba di tengah Lautan Pasifik. Api mula marak dari dek belakang, tempat 800 kereta elektrik disimpan dan merebak pantas ke seluruh kapal. Anak kapal terpaksa terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Punca kebakaran disyaki adalah 800 buah kereta elektrik yang buatan China, tapi pihak berkuasa belum dedahkan jenama. Sama ada BYD, Chery atau Great Wall, tiada pengesahan rasmi. Menurut Bloomberg, kapal Morning Midas milik UK dan dikendalikan Zodiac Maritime berlepas dari Yantai, China menuju Mexico. Ketika terbakar, kapal berada 300 batu nautika dari Alaska. Api bermula dari dek belakang, tempat letak EV buatan China, asap tebal memenuhi ruang. Sistem pemadam gagal berfungsi, api terus marak. Dalam detik cemas itu, 22 anak kapal terjun ke laut demi menyelamatkan diri, dan akhirnya, mereka semua berjaya diselamatkan. Tetapi 3,000 kereta dijangka musnah. Washington Post melaporkan kebakaran berpunca dari bateri EV. Zodiac Maritime akui kapal itu memang bawa kereta China ke Amerika Utara. Kerugian boleh cecah 200 juta RM. Netizen China bengang, kereta elektrik China sama dengan bom bergerak. EV terbakar dah merebak dari darat ke laut. Masalah EV terbakar bukan perkara baharu. Pada 1 Jun, sebuah EV meletup tiba-tiba di jalanan China, jadi bola api dalam beberapa saat. Tinggal rangka kosong. Ini lebuh raya Beijing Shenyang. Tengok tu, semua kereta atas trailer terbakar. Sungguh menakutkan. Pada 30 Mei, di Tangshan Hebei, lebih 20 kereta elektrik turut terbakar serentak. Asap hitam tebal membungkus seluruh kawasan, seperti tirai gelap menelan langit. Pada 24 Mei, di Suzhou, sebuah Roewe R5 terbakar ketika dicas. 2 EV NIO di kiri kanan turut hangus. Sebuah Xiaomi Su7 yang belum didaftarkan turut terbakar. Pada 15 April, 2 EV China berlanggar di lebuh raya, diikuti Tesla. 2 EV China terbakar, Tesla selamat. Menurut data rasmi, lebih 100 kes kebakaran EV dalam 4 bulan pertama 2025, purata 1 kereta terbakar setiap hari. Termasuk sebuah Xiaomi SU7 yang terlibat dalam kemalangan, baterinya meletup lalu terbakar. Pintu terkunci, menyebabkan 3 nyawa terkorban. Satu lagi insiden melibatkan NIO S6 di Chengdu, yang mengakibatkan 5 orang cedera. Kadar kebakaran EV 2.8 kali lebih tinggi berbanding kereta petrol. Separuh kes berlaku semasa pengecasan. Walaupun begitu, kerajaan China tetap galakkan industri ini. Syarikat seperti BYD dan Huawei dipromosikan sebagai kebanggaan nasional. Namun keselamatan, teknologi, dan kelestarian EV China terus dipersoalkan. Pada 3 Jun, pakar otomotif China Huang Guocheng menyatakan kepada media antarabangsa, EV China hanyalah gimik politik. Banyak kereta China sekadar tiruan Tesla, tapi teknologi bateri dan sistem keselamatan masih lemah. Bateri EV China. Purata 3,000 kali kitaran cas, 5 hingga 6 tahun, lepas itu perlu tukar. Kosnya hampir sama dengan beli kereta baharu. Lebih parah, bateri buangan penuh bahan kimia toksik, mencemarkan alam lebih teruk berbanding karbon petrol. Kenapa kerajaan China tetap push EV? Huang jawab, China tak mampu bersaing dalam kereta petrol. Jadi mereka cipta industri tenaga baharu, cuba ambil kesempatan di pasaran dunia. Tapi semua ini eksperimen guna duit cukai rakyat. Akhir kata, Huang beri amaran, ramai beli EV sebab rupa cantik, skrin besar, aksesori canggih. Tapi kereta bukan mainan. Yang paling penting ialah keselamatan. Jangan gadai nyawa untuk gaya. Baiklah, inilah cerita yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.